Hai korang, saya selalu dapat soalan. Apa beza set-set dalam Tabitha Skincare ni? So hari ni saya nak cerita dekat korang beza kita punya set regular dengan set travel. Okey, dalam set regular dengan set travel ni, barangnya sama sahaja. Yang berbeza cumalah kuantiti. So saya akan tunjuk dekat korang kuantiti dia tu berbeza banyak mana. Jadi dalam set regular ni kita ada facial soap 150ml, smooth lotion 100ml, day cream dan night cream 20 gram, dan kita ada juga serum 10ml. Dalam set travel ni pun kita ada benda yang sama je macam dalam set regular tadi, cuma kuantiti dia berbeza. Dalam set travel kita punya facial soap 60ml, smooth lotion 60ml juga, day cream dan night cream kita 10 gram, dan serum vitamin E kita 5ml. Pastikan ori baru beli.